Pernah tak anda tertanya-tanya, macam mana pembangun permainan video boleh tahu idea mereka tu seronok ke tak sebelum mereka laburkan berjuta-juta ringgit? Nah, itulah rahsia yang akan kita bongkar sama-sama hari ini. Cuba bayangkan, mungkin satu idea pasal hero angkasa lepas atau game teka-teki yang memang pening kepala. Kita semua masih pernah ada momen macam tu kan? Idea yang rasa macam confirm gempak dalam kepala kita. Ini dia soalan paling penting. Soalan yang buat semua pencipta tak tidur malam. Sebabnya, satu konsep yang nampak hebat atas kertas tak semestinya best bila pemain dah pegang controller. Okey, jom kita tengok dengan lebih mendalam. Fikirkan je mana-mana game kegemaran anda. Di sebalik setiap game yang hebat tu, sebenarnya ada satu pertaruhan yang sangat besar. Kita cakap pasal jutaan ringgit, beribu-ribu jam kerja dan harapan satu pasukan. Risiko paling besar dalam pembangunan game bukanlah pasal teknikal, bukan pasal grafik tak lawa, bukan. Risiko paling besar ialah bila kita cipta sesuatu yang membosankan. Sesuatu yang pemain rasa, tak best pun. Inilah mimpi ngeri setiap pembangun. Jadi, macam mana pembangun nak elak mimpi ngeri ni? Macam mana mereka nak lindungi diri? Jawapannya mudah, cuma satu perkataan je, prototype. Cuba tengok betul-betul definisi ni. Ada dua frasa penting kat sini, perisian berfungsi dan intipati. Maksudnya, ini bukan angan-angan, bukan lukisan atas kertas tau. Ia adalah sesuatu yang betul-betul boleh dimainkan, yang fokus pada satu benda je. Apa yang buat game ni best? Tapi, jangan salah faham, prototype ni bukan sekadar test version biasa. Oh tidak, fungsinya jauh lebih besar, jauh lebih strategik daripada tu. Ini yang best. Ayat ni, ia ubah terus cari kita pandang prototype. Fikirkan macam ni. Tujuannya bukan untuk bina sesuatu, tapi untuk belajar sesuatu. Ia macam alat pengesan untuk cari dan nilai risiko sebelum masalah tu jadi monster yang telan duit berjuta-juta. Jadi, prototype ni memang macam pisau Swiss Army lah untuk pembangun. Nak siasat idea boleh jadi ke tak? Guna prototype. Nak buat blueprint teknikal untuk game? Prototype. Dan yang selalunya paling penting, nak yakinkan pelabur keluarkan duit? Tunjuk prototype. Okey, tak semua prototype ni sama tau. Ada macam-macam jenis. Macam toolkit jugalah. Setiap satu ada fungsi dia sendiri, bergantung pada soalan apa yang pembangun tu nak jawab. Jadual ni tunjukkan trade-off dia. Paling senang, prototype perkataan. Anda cuma cerita je idea anda. Mudah kan? Tapi masalahnya, semua orang akan bayangkan benda lain-lain. Naik sikit, kita ada prototype kertas. Yang ni best. Macam buat board game sendiri. Anda kena fikir pasal peraturan, aliran permainan, data yang dapat pun lebih bagus. Tapi, kalau nak betul-betul rasa feel game tu, tak ada cara lain. Kena buat prototype digital. Walaupun memang lebih leceh nak buat. Bila sebut digital pula, jangan bayangkan satu benda je. Ia boleh jadi spesifik gila. Contohnya, ada prototype gameplay, tujuannya satu je. Nak pastikan aksi lompat tu rasa best tak? Tembak tu rasa power tak? Ada juga prototype antara muka. Nak uji menu senang nak guna ke tak? Sampailah ke prototype yang super teknikal, macam nak uji AI musuh. Nampak tak? Setiap satu, jawab satu soalan spesifik. Proses ni bukan buat sekali, siap, bukan. Ia satu kitaran yang tak berhenti. Bina, gagal, ulang. Bina, gagal, ulang. Itulah prosesnya, proses untuk mencari keseronokan tu. Ini dia kitarannya. Mula-mula, ada masalah atau soalan. Lepas tu, brainstorm idea. Dah dapat idea? Terus bina prototype pantas-pantas. Siap, terus uji, terus analisis. Apa yang anda belajar? Guna maklumat tu untuk pusingan seterusnya. Ulang balik. Inilah enjin utama rekaan game zaman sekarang. Sekarang, dengar betul-betul. Ini mungkin benda paling penting anda akan dengar hari ini. Kalau anda buat prototype dan anda dapati idea game anda tu tak seronok, itu bukan kegagalan. Itu adalah satu kejayaan. Saya ulang, kejayaan. Sebab apa? Sebab anda dapat tahu awal sebelum anda buang masa dan berjuta-juta ringgit. Okey, kita dah faham apa dan kenapa. Sekarang, jom kita bincang pasal bagaimana. Ada beberapa peraturan penting dan ada satu perangkap maut yang semua pembangun kena elak. Peraturan dia senang je. Semua pasal laju dan fokus. Nombor satu prototype, satu soalan.
Jangan tamak. Nombor 2, lupakan pasal kualiti. Tak payah grafik lawa-lawa. Buat cepat-cepat je. Nombor 3, selesaikan masalah paling besar dulu. Dan nombor 4, yang paling susah, jangan sayang. Semua prototipe mesti pakai buang. Tapi, daripada semua pantang larang ni, ada satu kesilapan yang paling teruk, paling ramai orang buat dan paling bahaya. Iaitu, terjatuh dalam perangkap kod asas atau code base trap. Bunyinya macam teknikal kan? Tapi jangan risau, konsep dia simple je dan semua orang kena tahu, tak kira anda seorang koder ke tak. Cuba tengok beza matlamat dia. Kod prototype, matlamat dia satu je. Jawab soalan sepantas mungkin. Tak kisahlah kod tu bersepah, kotor, janji boleh jalan. Kod production pula, yang ni lain. Dia kena stabil, efisien, kena boleh tahan lama. Ibarat satu tu kereta lumba drag, satu lagi lori trailer. Dua-dua kenderaan tapi tujuannya langsung tak sama. Ayat ni memang tak boleh nak lagi jelas dah. Guna kod prototype yang cincai tu sebagai tapak untuk game sebenar memang cari nahas. Anda bukan jimat masa, anda tengah tanam bom jangka yang akan meletup kemudian hari. Jadi, macam mana nak elak godaan ni? Ada satu trik yang bijak gila. Sesetengah pembangun sengaja tulis prototype dalam bahasa programming yang lain terus. Contohnya, prototype pakai Python, game sebenar pakai C++. Dengan cara ni, tak ada pilihan lain. Memang kena buang prototype tu dan tulis kod baru dari kosong. Bijak kan? Jadi, sekarang anda dah tahu rahsianya. Kalau anda ada idea game yang gempak tu, jangan simpan dalam kepala je. Fikirkan, apakah risiko paling besar untuk idea anda? Dan dari situ, tanya diri anda, apakah satu soalan paling penting yang prototipe pertama anda perlu jawab untuk buktikan yang idea anda ni memang betul-betul seronok.